Jika kita beli dekat Shopee, di mana nak akad jual beli? Jual beli dengan online seperti jual beli bersurat, seperti jual salam. Syaratnya hendaklah barangan yang ditunjuk tidak boleh rahsia. Contohnya kita nak beli benda, barang itu ditunjuk. Faham lagi? Ditunjuk lah barang lah. Kita nak beli benda, contoh nak beli benda. Tak dapur terus contoh. Nak beli rak dapur. Okey, ditunjuk dalam Shopee tu gambarnya, rak dapur. Baru sah. Dan apa yang kita dapat itu yang ditunjuk. Dan pula harga itu kita kenal dengan harga itu, bang kita bayar harga itu. Dan sekarang ini barang dapat, kita belum lagi bayar. Jika kita confirm, barulah duit itu dapat ke mereka. Kita buka tengok, tak betul. Maka kita pulangkan balik. Itu dibenarkan dalam Islam. Yang tak benar, dia kata, siapa nak beli rak pinggan makuk, gambar tak tunjuk. Banyak jenis ada. Nasib baik dapat mana-mana. Tak boleh. Pasal kita tak tahu mana kita akan dapat.